Pada 10 Oktober, Tan Sri Anwar Musa memberi notis kepada Datuk Seri Dr. Zaliha Mustafa berhubung dakwaan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan itu bahawa pengambilan tanah kampung Sungai Baru telah dilakukan secara tergesa-gesa membabitkan tempoh 3 hari pada 2021. Bekas Menteri Wilayah Persekutuan itu dilaporkan berkata ia sebagai peluang untuk Dr. Zaliha memberi penjelasan dan mengulangi tuduhan berkenaan secara bersemuka dengannya di luar Parlimen melalui dua pilihan. Ia sesulan pada sesi penerangan hala 7 pembangunan kampung baru di Dewan Rakyat Khamis lalu. Dr. Zaliha dipetik berkata keputusan berkaitan kelulusan pewartaan membabitkan kampung Sungai Baru mengikut Akta Pengambilan Tanah 1960 Akta 486 pada 2021 telah dibuat secara tergesa-gesa iaitu dalam tempoh 3 hari. Dalam kenyataan melalui Facebook hari ini, Anwar memaklumkan akan mengumumkan tindakan beliau yang seterusnya terhadap Dr. Zaliha esok jika masih tidak menerima maklum balas daripada menteri itu. Anwar berkata, beliau memberi tempoh 3 hari kepada Dr. Zaliha untuk memilih pelawaannya termasuk menjadi tetamu dalam podcast beliau.